keluh. Keluh bi. Tu. Mutih bi. Keluh. Keluh bi. Dekat bi keluh. So. Sabar, dah wet. Woi, keluh. Okey, assalamualaikum. Selamat sejahtera sahabat-sahabat penonton semua. Petani kita nak cari ikan yang bernilai. Ikan ni jarang orang tengok, jarang dapat lah. Dia hanya ada di kawasan-kawasan macam ni sahaja sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Tebaran pertama kita, bolak cantik Agak-agak ada isi lah. Ada gegaran. Ha, tu nampak tu seekor. Ha ni. Ikan ni ikan sedap ni. Nama saintifik dia saya tak tahu, tak ingat. Tak pernah hafal. Tapi orang kampung panggil ikan daun lah ni. Ni sahabat handa kita menjala di kawasan spot Jeram ni. Berapa besar? Daun. Tengok. Besar daun. Sini banyak ikan ni. Oh, ada. Bawah. Lepas daun tak? Ya. Daun tadi? Tadi daun. Oh, lucu tu. Oh, ni kasih ikan masai. Masai. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Semoga ada manis-manis. Ada kilauan. Tak ada kilauan. Biasa ada. Dalam jala. Kawasan-kawasan ni. Tu bi. Tu kilauan bi. Nampak tu? Oh, berkilat-kilat dalam air tu. Ha. Ada kilauan. Tu. Apa tu? Keluh. Keluh. Oh, tahu. Oh, daun. Ada 2 ekor. Lepas. Okey, kita tak mesti sekai hidup ikan ni. Kita akan bebaskan balik dia. Okey. Bebaslah kamu. Okey, tebaran yang ketiga. Moga-moga ada jackpot kali ni. Bismillah. Ada kilauan. Kak. Ada bila? Tu. Mutih tu. Lampau. Spesies yang kata jarang-jarang ditemui di kawasan macam ni. Lampau jarang naik kawasan macam ni. Sebab kawasan ni kawasan hulu sungai ni. Jauh dia berjalan daripada hulu ni. Daripada hilir. Tu lampau tu. Ni. Wow. Spesimen lampau bukit. Lampau bukit ni. Kita boleh kata dia ni lampau jeram lah. Tengok dia punya body pun lain Dia panjang sikit sebab dia suka main agus. Lepas bagi dia biak. Jadi kita lepas balik dia. Bagi dia mau biak. Dia mungkin dia nak lepas telur di kawasan macam ni. Alright, bye-bye. Kalau Zu ambil Pekasam. Pekasam import.
Cantik balingan itu, geng. Oh, air nampak dalam sikit ni. Jadi kalau ada kilauan ni kita nampak. Tu nampak. Tu. Yang ni. Tapi ikan biasa ni. Lari. Ikan lari. Duri. Tu lah. Tak. Pelik. Kita guna teknik tradisional. Sop. Okey. Lalu ikan akan berkumpul di situ. Dia ingat makanan jatuh. Cabaran dimulai. Kok. Keloh. Air ni daripada Bukit Telaga. Tu ada seekor nampak geng. Tu. Ada seekor. Ikan apa tak tahu tu. Ada ke? 2-3 ekor. Okey kita tengok jap lagi. Banyak ekor rupanya. Sedih lah membuka. Tu. Ambil dia Ikan kegemaran zoo semua ni. Tak layan ni. Ni tak layan ni. Mana ada orang main pasal ni. Tapi kita orang tak nak ikan ni. Kita orang lepas je. Tengok ni lepas Kita target hanya satu petang ni. Dia spesies rare dia susah sikit nak dapat. Gas ya. Ni. Goreng manis ni. Goreng manis ni. Sedap ikan ni. Ikan masai. Tengok sisik dia. Subhanallah, cantik. Ikan tempatan kita ni. Jengkuar harus laju tengok. Tu nampak hidung dia berutu. Ikan ni dia jahat sikit. Kalau kita bela ni dia suka kacau ikan lain. Tu sebab Zul suka buat perkasam. Saya tak nak. Siapa? Situ weh. Dekat pula. Air mus dekat pula. Nampak berpotensi tu. Cantik. Cantik. Ada gegaran ke? Tak ada gegaran? Ada. Takut dia keluar ni. Banyak. Banyak. Bapak besar. Kalau goreng ni sedap ni. Tak saya ambak. Ambak tak makan. Mana main sekarang ni. Memutih jala Stok perkasa ni. Boleh begitu ni. Besar ni. Tengok. Sedap ni perkasa. Bye bye. Menjaga kelestarian alam. Tu. Sedap ni perkasa ni. Tak ada ikan tak ada lawan ni kalau perkasa ni. Dia dengan tengah biasa ni
rasa lagi sedap dia ni. Ha. Ni ha, lari, bapak lari ni ha. Ha. Macam muncul jengkuar. Ha, tengok tu. Adik-beradik jengkuar. Bergerutu hidung. Bye-bye. Lagi besar ni. Ni boleh dikirakan saiz besar lah ni. Susah nak jumpa tengah daun saiz-saiz macam ni sekarang. Kami cari yang kami hajati je. Ha, kita orang cari ke target je. Bukan yang kami cari, kami tak mau. Ha, kita tak tahu. Walaupun besar, sedap, kita lepas lah. Kita nak target je. Seekor pun jadilah. Seekor dapat seekor balik dah kita ni ha. Seekor ni. Banyak ke bi? Tempat cantik tapi lekat bi. Lekat di batu gini banyak. Dia macam dia apa? Lurah gitu. Boleh je. Tapi kita kena turun. Kalau lekat tu tepi dia tempat air tenang tu. Sangkut tak apa. Air tak laju. Ikan pun banyak berkumpul. Situ. Elok-elok weh. Bismillah Allah. Tu ikan tu. Ada gegar. Oh ya. Lepas tu lekat. Ada bi. Ada bi. Tu. Cepat. Dia keloh. Keloh bi. Tu. Mutih bi. Keloh. Dengar bi keloh. So. Woi, keloh. Cepat bi. Aduh, lepaslah keloh ni. Lawan banyak lah. Tengok ni ha. Tu nampak putih. Keloh. Sabar. Keloh bi. Hilang dah. Aduh, hilang dah. Aduh, ada lagi ke? Ada. Tak nampak ni. Banyak dah wah. Allah. Kacau. Aduh. Baru nak balik kelah. Alah. Tak ada, lari dah tadi. Tak ada dah. Kan malam nak pegang tadi dah kena lompat ah. Aduh, hilang dah kelah. Aduh. Ikan daun je. Ikan daun tinggi ah. Aduh. Sayang. Besar tadi. Kelah dah kawasan tu. Memutih-mutih tadi. Kelah putih. Aduh, sayang. Oh, kalau tak berduit kita pi. Ya. Aduh, 2,000 tau, 2,000. Berapa ribu pi? 2,000 seekor. Short body punya ni. Tengah pendek. Aduh. Sayang tak ada rezeki. Order dah masuk ikan tak ada. Order dah masuk dah. Orang dah order dah ikan ni. Aduh. Nak dah tak ada bateri ya? Habis dah? Kejap jadi.